Okey, selamat kembali. Kali ni aku nak tunjukkan yang aku beli rumah pertama aku. Rumah murah je, orang kata rumah busuk Ni aku beli rumah ni, harga dia 40,000 lebih. Rumah kecil je. First time beli rumah. Okey, kali ni aku tengok dulu rumah ni. Tapi itulah, yang aku hairan tak boleh keluar ni. Tak boleh pergi ke backyard dia. Okey, kali ni aku bersihkan rumah dulu lah. Sorry lah kalau aku tak berapa nak bagus kan. Mana yang tengok video aku tu, ini first time aku buat video ni sambil bercakap kan. Yalah, ada masa terluang, ada masa free kan. Bosan-bosan aku buatlah video untuk masuk YouTube. Mana satu lagi sampah. Ni ya, bukan. Oh, ni kan hiasan. Benda yang aku paling tak suka ialah mengelap tingkap. Ada lagi tingkap. Mana? Oh, sini. Di bahagian dapur. Itulah masalahnya, tak boleh nak pergi kat luar lah. Macam mana beli rumah tapi tak boleh pergi kat luar rumah. Apa pasal Ni bukan rumah busuk ni, rumah kotor je ni. Barang kelengkapan semua ada Cuma barang kelengkapan tu dah kusam lah, kotor sikit. Oh, dah siap dah. Oh, barang ni barang aku kan. Jadi terpulang pada aku lah nak jual ke tidak kan. Tapi tu barangnya dah kusam, macam mana nak boleh perbaharui Setangan je, foto tangan.
Dia boleh ganti. Jual je. Lah barang dia tak ni lah. Kusam sikit. Macam ni boleh ganti ni. Ganti baru. Macam ni ada fitting kan. Tak juga harus beli baru. Kena jual lah makna je kan. Ok lah, jual je lah barang-barang yang ada. Ush, 500 baik. Kosongkan je lah rumah. Ni langsir ni pakai lagi kusam juga ni. Jual je lah, buat modal dulu kan. Rumah sana pun, dekat office tu pun tak oh, jual. Oh, bukan kabinet dia. Yang ke satu terus. Rupanya satu-satu. Boleh tahan lah luar daripada rumah aku yang mula-mula ada tu kan. Untuk game tu kecil sikit. Makin kecil dah rumah tu aku buat. Aku tambah dinding. Tak nak jual barang-barang ni, nak biar je kan. Tapi itulah, dah kusam. Barang-barang ni dah kusam. Nak kat mop mungkin boleh pakai spray tu kot. Tapi aku tak dapat lagi lah spray tu. Tak boleh guna, boleh guna. Tak boleh pakai lagi. Mungkin belum sampai tu lagi kot, level nak guna spray tu kot. Kipas ni dah, ni kot sudah dah. Oh, itu lampu. Nak kasih kipas. Ada apa yang atas ni? Oh, penyedot angin. Penyedot angin. Penyedot ni tempat masak masak sana kan. Oh, dah tak ada lah. Apa benda ni? Oh, sway 2 tu. Ini memang kusam ke? Kusam kot.
Jual je lah kipas. Lenyapkan ia. Tingkat ni berapa jual? Belum cakap apa dah sell lah. Apalah, jual je lah. Semua dia nak sell. Aku di dalam penjara, tak ada tingkap. Oh, baju pun ada jual lah. Baiklah, tinggal lah untuk sangkut baju kan. Okay, settle lah. Ni lampu lah, tukar baru lah. Apa ni? All light juga. Nak cat dulu ke nak renovate dulu? Ke nak biar je dulu cat ni? Renovate pun nak buat apa Oh, bilik tak ada. Ini bathroom. Bedroom tak ada. Pecahkan Aku jadi Thor. Tu boleh lah bagi dua buat bilik kan. Aku pecahkan je lah. Baru je ganti pelak tu. Dah kena pecah dinding. Atau jual dulu tadi aku pecah habis lah. Boleh lah. Sini pintu. Nantilah kita buat plan baru nanti kan. Buat dapat 2 bilik tidur pun okey juga. Ni aku timer lah. Bilik air ni biar dulu kat sini. Cuma aku nak tambah buat bilik dengan dapur je lah kot dulu. Cukup modal ada. Aku modal ada 42,000 cukup dapat.
Rumah yang asal dapat dulu pun aku tak buat lagi, tak siap apa lagi. Bilik air ni aku kekalkan dulu kan. Kan sini tengoklah nanti macam mana. Dapat 2 bilik okey ni. 3 bilik pun boleh dapat. Soalan tak boleh keluar tu, memang tak boleh keluar. Kena back to office pula. Okay, settle, siap kemas barang di rumah baru. Aku belum cat lagi. Cat kemudian aku nak buat dulu ni kot. Buat bilik dulu. Mungkin 2, mungkin 3 bilik ada. Tengoklah, tengok ramuan kan. Dapur, ubahlah sikit mungkin kat sini kot dapur. Bilik kan. Okey. Cukup sampai sinilah Nanti di kemudian hari pula cari modal sikit. Kita tambah lagi, renovate sikit lagi ni kan. Ada tempat-tempat yang nak renovate apa semua ni. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Terima kasih. Thank for watching. Jumpa lagi.